Dulu pernah jadi tempat orang tebang balak rasanya, jadi tak banyak pokok besar dekat situ. Masa Ajib tengah mencangkung tengok ikan kecil dalam sungai tu, tiba-tiba dia ternampak satu benda pelik dekat seberang alur tu, tersorok dalam semak. Nampak macam hujung sesuatu objek warna biru pucat dan kelabu. Mula-mula dia ingatkan perahu kecil tersadai. Ajib pun panggil ayah. "Ayah, tu perahu ke dekat tepi air tu?" Ayah datang dekat Ajib, kerut dahi sambil tengok ke arah yang Ajib tunjukkan tu. Dia tebas beberapa batang pokok buluh muda. Lepas tu diorang lintaslah anak sungai tu. Cetek je paras betis. Dah sampai seberang tu baru nampak jelas Benda tu bukan perahu. Memang bentuk dia lebih kurang saiz sampan kecil, panjang dalam 4 ke 5 kaki. Warna atas kelabu muda, bawah biru muda, nampak macam besi. Bentuk dia pelik. Ajib tak pernah nampak benda macam tu. Ada 2 batang tiup memanjang dekat bahagian tepi kiri dan kanan, dan tengah-tengah antara tiup tu ada permukaan rata macam palang. Ajib dengan ayah berdiri dekat situ sambil terkebir-kebir tengok benda aneh tu. Ayah sentuh benda tu dengan hujung parang. Memang bunyi besi. Ting! "Apa benda ni, Jib? Kapal mainan ke?" tanya ayah. Dia sendiri dah bela. Ajib yang otak remaja masa tu terus terbayang macam-macam. Mula-mula terlintas dalam kepala, best juga kalau benda ni boleh jadi rakit main dekat kolam. Bentuk dia pun nampak macam boleh terapung. Lepas tu terfikir lagi yang bukan-bukan. Benda ni bentuk dia macam kapal gasa mainan pun ada. Tapi Ajib pendam je lah, takut nanti ayah gelakkan dia pula. Ajib pusing keliling benda tu. Rupanya bahagian atas yang rata tu ada retak panjang yang melintang, macam ada rekahan besar. Dah rosak teruk. Terus padam niat nak usung bawa balik, nak buat rakit benda tu. Ayah pun perasan, dah pecah macam ni tak guna je. Berat ni nak angkut bawa balik. Lagipun dah rosak ni. Diorang buat kesimpulan benda tu mungkin serpihan tangki air lama, tapi tak ada rupa tangki langsung. Nak kata sisa perahu pun tak juga. Tak apalah, diorang buat keputusan nak belah je. Lagipun hari dah makin gelap dalam hutan tu. Baru je Ajib dengan ayah pusing badan nak patah balik ke arah sungai tadi, tiba-tiba semak dekat depan diorang ni bergoyang-goyang. Ajib nampak ada sesuatu bergerak laju. Belum sempat dia buat apa-apa, tiba-tiba badan dia terkaku. Langsung tak boleh bergerak. Satu badan dari kepala sampai kaki rasa kejang. Ajib cuba toleh nak tengok ayah dekat